Bayangkan hidup korang berubah hanya sebab satu video pergaduhan yang viral hit. Mengisahkan tentang Kota Shimura, seorang pelajar sekolah yang lemah, miskin dan sering menjadi mangsa buli. Dalam masa yang sama, dia juga terpaksa menanggung rekos rawatan ibu dia yang tengah sakit. Tapi hidup dia berubah secara tak sengaja dalam satu pergaduhan yang dirakam dan viral di internet. So dari situ dia sedar yang berlawan ni boleh buat duit. Dia mula buat live bergaduh sambil belajar teknik bertarung yang betul daripada seseorang individu yang misteri. Dekat setiap episod korang bukan saya nampak action, korang akan nampak juga perkembangan tentang watak Kota ni. Dia memang lebih better daripada hari ke hari. Daripada seorang yang penakut sampailah menjadi seorang yang berani mempertahankan diri. Yang menariknya, series ni bukan sekadar tunjuk pergaduhan, tapi dia juga mengkritik tentang budaya di social media yang terlalu obses tentang publicity, isu-isu bully dan macam mana seseorang yang sanggup buat apa saja untuk duit dan juga perhatian. So kalau korang berminat tentang film action di sekolah, ini adalah satu series yang padaku memang sangat-sangat best untuk korang tonton. Shot dia memang sangat-sangat cantik. Untuk series ni aku sangat-sangat recommend untuk korang tengok. Dapat berada sekarang dekat Netflix, so korang boleh pergi tonton sekarang. So film dulu baru kamu.